frame rate apa nak pakai untuk shoot? 25, 30, 50, 60? Hari ni, jom saya terangkan. Frame rate ni adalah nombor siri gambar yang berturutan yang membentuk sebuah video, dan ia dipanggil FPS, frame per second. Kalau korang ada 25 FPS, bermaksud satu saat video mempunyai 25 still footage. Kebiasaannya, shooting filem ataupun short film menggunakan 25 FPS, dan biasanya untuk social media content pula, kebiasaannya menggunakan 30 FPS. Ada apa perbezaan tak? Normally tak ada, tapi biasanya untuk social media, higher FPS ni nampak lebih smooth sedikit. Tapi bila kita cakap pasal higher FPS, macam contoh 60 FPS ataupun 120 FPS, footage kita untuk dislomokan. Macam mana benda ni berlaku? Contohnya, bila korang shoot 60 FPS dan korang export kepada 30 FPS, sebenarnya korang ada 2 kali ganda lebih banyak frame daripada 30 FPS. So, dekat situ sebenarnya korang boleh slow-mokan video korang untuk dapatkan slow-mo effect tanpa ada jittery. Macam mana lah dengan 120? Sama saja, tapi bila dengan 120 FPS yang korang exportkan dengan 30 FPS, korang boleh 4 kali ganda lebih slow-mo. Itu sahaja dari saya. Jangan lupa untuk follow untuk banyak lagi tips, and see you guys in the next video.